Gerak. Laju. Okey, hari ni aku nak share pengalaman hiking aku. YYBA, Yong Yap, Berhad, Ala dan 1688. Tapi yang menariknya hiking aku kali ni, perjalanan kami dihalang oleh haiwan besar. Memang pengalaman barulah bagi kami semua. Tengah kumpul pukul 1:30 kami kumpul kat Kuala Mu, isi borang dulu dan ambil ration. Lepas tu tak limat. Naik 26 orang turun lah. Tak ada lebih, tak ada kurang. Dalam pukul 2:30 pagi kita orang pun start perjalanan daripada Gepeh Hilir, Kuala Mu. 3-4 minit. Ini starting lama sebelum Pori dihentikan. Kami sampai dekat starting point lama. Sampai sini. Dari sini, lebih kurang 2 kilo nak keluar. Merentasi sungai yang pertama. Memang elak lah sebab tak nak kasut basah. 332. Pintu rimba. Lepas pintu rimba ni barulah kita akan rasa mula hiking dan masuk hutan. Pukul 4 suku kita orang sampai ke area viewpoint. Sini kawasan lapang memang sesuai untuk regroup. Bawah lagi selamat Pukul 4.30 kita orang sampai kat camp lapang. Tapi Duk kacang, bergabung dengan kulit jadi apa? Kacang lupa kulit. Kacang lupakan kulit. Kacang lupakan kulit laju no. kami semua diarahkan patah balik sebab ada beberapa ekor gajah kat depan. Dia orang memang halang jalan terus. Jadi kami kena tunggu sampai dia beredar. Warning gitu orang itu. Kami duduk sampai pukul 6.30 pagi. Bila dia dah bergerak, kita orang pun slow-slow mara ke depan. Memang jelas dia bau pijak area tu dan lalu kawasan tu. Dan bukan seekor. Gerak. Laju. Lari. Tadi dia dah beredar tapi Kak cakap dia menghala ke arah kita orang. Jadi memang kelang kabut lah patah balik juga. Masih dia orang jaga Tunggu lagi sampai cerah kat sini. Kami masih menunggu. Percubaan kali ketiga. Kita balik Kuala Mu lah. Ini adalah percubaan kami kali ketiga untuk ke Sungai Cinak. Masa dah delay lebih 3 jam dah masa ni. Tim kita orang dah bergabung dengan tim yang buat YY single. Jadi ramailah guide yang jaga kami untuk pastikan selamat kami lalu. Jalan sikit berhenti. Sebenarnya dah tak jauh dah dengan camp Sungai Cinak. Tak sampai setengah jam pun dah sampai. Camp Sungai Cinak. Patutnya pukul 8 kami sampai kat Puncak Yong Yap. Tapi sebab dini baru sampai kat Sungai Cinak. Ni mesti gajah-gajah ni kan? Habis. Big attack. Kita orang rehat setengah jam je kat Sungai Cinak dan meneruskan perjalanan. Lepas dalam 5 minit 10 minit, barulah kita akan mula rasakan kesakitan mendaki Gunung Yong Yap. Buat lepak. CP4. Oh, penat baca. Dalam 40 hingga sejam perjalanan, kita jumpa pot lepak. Lepas tu terus layan lagi pacak. Lepas baca. 944. Kami sampai dekat lembah. Oh. Tak ada sembot. Saya masuk video kat kaca.
Dalam setengah jam dari Port Lepak, kita akan jumpa lembah. Kenapa ambil gambar? Ha? Ambil gambar. Tak, saya kena bagi arahan kat diorang. Tak nampak. Mosi yang pertama. Lepas lembah je sikit, kita akan mula jumpa mosi. Masa ni dah kurang sikit rasa barai sebab view yang cantik. Mosi-mosi yang cantik. Tapi dia punya menaik dia tak begitu berdiskaun sangat lah. Memang barai. Penat. Ini betul-betul penat. Dah cantik dah mosi. Jom. Mantap. Sadung. Terlalu excited sampai jatuh. Nasib tak ada apa-apa. Let's go. Kat sini memang boleh healing-healing lah. Dah bergambar. Sebab cantik. Di samping mosi ada juga laluan yang pokok-pokok buluh kecil ni. Cantik juga. Next CP selepas kawasan mosi ni adalah Last Water Point. 10.42. Get it. Last Water Point. Last CP sebelum puncak. Kat sini korang boleh top up air, tapi kena turun sikit lah. Lama juga kita orang lepak kat Last Water Point ni, regroup dulu, barulah kita pick attack. 11. Start jalan. Jom. Yeah. Cepat sikit kat sini. Ada view sikit. Puncak tipu. Cantik weh. Macam cantik kan? Jalan. Muka barai. Bawah tangga pertama. Tangga kedua. Lupa kata tangga kelima. Baru boleh mimpikan puncak. Tangga ke 3. Tangga ke 4. Yo. Sebelah kat kanan. Akhirnya dah nampak tangga ke 5. Dia dah lupa. Tangga ke 5. Yeah. Dekat dah ni. Lepas tangga kelima tu dalam 10 minit. Mana dia? Untuk ke puncak Yong Yap. Belum sampai. Mana puncak? Suara dah dengar. Sangat barai-barai. Dia puncak dah. Sampai dah. Nampak dah. Yeah. Nyonya. Nyonya kali ketiga. Yeah, posing dulu, makan tengah hari dulu, rehat, bergambar. Pukul 1 petang kami pun mulakan perjalanan. Dalam 26 orang line up ditemani 4 guide, 5 line up telah memutuskan untuk buat Yom Yap single sahaja. Jadi 21 orang daripada kami meneruskan perjalanan. Seterusnya ke puncak Berhad. Tapi sebelum ke Berhad ni, perjalanan memang sangatlah cantik.
Menurun pacak memang sakit jugalah dan teknikal. Tapi cantik. Memang cantik. Itu je yang aku dapat cakap. Dalam pukul 2 petang hujan pula. Tapi tak lebat sangat. Kita orang seterusnya lepak dekat last water point Berhad. Regroup dan ambil air dulu kat sini. Air kat sini sedap juga. Tapi penat lah nak turun ambil dan naik balik tu. Lepas settle ambil air semua, kita orang pun meneruskan ke puncak bonsai. Masa ni start menaik balik sikit. Naik pun cantik. Dekat sini kami macam berada di puncak-puncak bukit tau. Perjalanan dia memang lawa lah. Nampak gunung ganang. Ni ke puncak bonsai? Belum ni? Belum. Pukul 8. Kami sampai ke Simpang Wawa Berhad. Kat sini kami tak stop pun, just lalu dan meneruskan perjalanan. Depan je sikit, barulah betul-betul kami jumpa puncak bonsai. Masa ni dalam pukul 2.40 macam tu lah. Kami sampai ke puncak bonsai. Ni bonsai lah? Tu. Tadi kami dari situ Yong Yap. Minum. Oh. Gunung Yanshin. Boleh. Oh, cantiknya. Dah berkabus. Puncak bonsai ni boleh kata dia bersambung seterusnya ke, dia orang panggil Tapogram ke Tapogram, aku pun tak pasti. Tapi yang pasti cantik lah. View gunung ganang keliling. Cantik sangat-sangat. Orang selalu tanya apa yang dapat bila hiking susah-susah tu. Tapi tengoklah view ni. Korang dapat tak kalau duduk kat bawah? Memang cantik. Wow. Wow. Gila lawa. Wow. Cantik. Dalam kamera tak rasa sangat tau berbanding dengan duduk kat sini. Rasa nikmat gila tau. Tak boleh nak cakap lah dia punya keseronokan tu. Next destination Gunung Berhad dekat sana. Dekat situ kami nak pergi. No. Kejap. Go. Ada tangan dah. Buatlah apa-apa pun. Ada 4 kaki. Janji naik. Ada 4 kaki. Tak tahu nak abang muka macam mana. Nampak dah pilar? Kami melalui kawasan Mosi. Dah nak jumpa puncak Berhad. Nampak dah pilar? Betul. Dekat dah. Dah jumpa pilar yang saya cakap. Yes. Di mana kami dah hampir ke puncak. Ni nampak dah. Ini tanda dah dekat dah. 4 pilar. Tadi dekat Tapogram kita orang rehat lama juga, dalam setengah jam. Refill perut dengan makanan. Daripada situ kita orang start gerak 3.30. Kurang dari sejam kita orang pun sampai ke puncak. Berhad. Wow. Sampai. Kat sini kami regroup Itu dia. lebih kurang hampir setengah jam atau lebih. Kat puncak Berhad ni sejuk. Angin dia memang sejuk.
Walaupun nampak macam tertutup tapi 503. Ayuh ke Aler. Daripada Berhad nak ke Aler tak jauh sangat. Jalan roller coaster, tak pacak sangat. Ada naik, ada turun. Aler. So boleh santai sikit lah. Dalam 40 minit macam tu kita orang pun sampai ke puncak Aler. Yeah. 545. Alah. Ya ke? 559. Kami nak ke puncak takhir. Puncak takhir 1688. Dia orang kata 10 minit betul ke? 6 minit. Sampai puncak. Mana? Aduh comelnya. Dah stop terbaik kak. 3 minit je. Dapat kat semua siap. 6-11 minit. Bergerak ke Sungai Cina. Kita orang tak lama dekat 1688 sebab dekat je dengan Gunung Ala. 3 minit je. Lepas tu kita orang pun meneruskan perjalanan lah ke Sungai Cina. Dah tak jauh sebenarnya. Tapi disebabkan dah maghrib, jadi kita orang regroup dan tunggu dulu kat sini sampai lepas maghrib baru kita orang meneruskan perjalanan. Sepatutnya dalam sejam kita orang boleh sampai Sungai Cina, tapi disebabkan kami berjalan berkumpulan slow-slow dalam 2 jam macam tu, barulah kita orang sampai ke Sungai Cina. Oh, 8.57. Baru sampai Camp Cina. Disebabkan ada gangguan gajah tadi, jadi daripada Sungai Cina ni kami tidak berpecah dan 2 guide di depan memastikan tak ada gangguan lah, baru kita orang jalan. Jadi kita orang duduk, tunggu jalan clear baru kita orang jalan. Memang delay sikit lah perjalanan turun kami. Tapi yang penting kami semua selamat keluar. Sebab sepanjang perjalanan daripada Sungai Cina ke Kuala Mu, memang kita orang jumpa tarik gajah, tapak gajah. Jadi kami memang berhati-hati sepanjang perjalanan. Dalam 10.30 baru kita orang sampai ke Camp Lapang. Rehat-rehat kejap dan kita orang terus ke Kuala Mu. Menuju ke Kuala Mu. Jalanan balik ni jalan landai je dalam 4 kilo, tapi rasa macam tak sampai-sampai. Terasa jauh. Finally 12.08. Siap. Barawi. Yeay, maka tamatlah pendakian kami hari ini. Bye.